Baik guys, hari ni aku nak bawa kepada hampa semua satu pot ayam gepuk yang best dekat Penang ni. Dan yang paling best sekali, family aku pun suka makan dekat sini. Mana lagi kalau bukan, ini dia ayam gepuk Top Global Penang. Ayam gepuk, sambal Top Global, pedas meletup. Banyak menu, Okey baik, aku nak bawa tunjuk kepada hampa semua ni dia dua. Kasih sayang Bill yang mana kita bawa main ayam crispy. Menu terbaru dekat ayam gepuk Top Global ni. Ini dia kita ada sambal extra pedas ni. Sedap top, pedas top. Ayam gepuk Top Global mantap. Top. Ayam gepuk. Dia ada dua kombinasi macam ni. Satu tak orang pedas, dia akan campur dengan sos kaju sih. Jadi taklah pedas sangat. Kalau yang ni pedas berapi atau macam mana kita kena try rasa dulu. Dia ayam goreng crispy daripada ayam gepuk Top Global. Okey, jadi kita nak buang masa. Jom aku nak try ni ayam gepuk Top Global. Aku nak try yang tak pedas dululah. Yang pedas tak ibu kita ambil yang kemuncak. Usur. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ayam dia. Ayam dia pun ada rasa kombinasi punya ingredient tepung tu sendiri. Nak buat masa aku nak rasa yang ni yang mengatakan ayam gepuk Top Global ni hebat. Sampai dia salah satu. Jadi kita masuk dulu. Jadi mengadu sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Aku boleh tahan kombinasi ni sesuai untuk yang mana yang tak mau makan pedas. Yang ni memang terbaik. Boleh best sekali kat sini dia ada dia punya bobek goreng. Yang ni lah baru menangkap kita makan. Kena bubur kat sambal sikit, nasi sikit, lepas tu ayam ni sikit, bau seronok. Yang ni memang sesuai untuk semua. Tak makan pedas pun boleh. Sebab apa? Aku makan orang kata kategori light lah. Tak ada lah tak pedas tu. Tapi cuma pedas yang boleh makan lah. Yang ni lah saat-saat yang ni sampai pedas yang kita bawa tadi. Yang ni extra pedas yang paling maksimum dekat ayam Top Global ni. Ayam crispy dia mai. Allahu Akbar. Masuk macam tu. Tak sabar ayam ni. Dan sekali aku nak rasa sambal ni pedas tak pedas. Yang ni kita tak buat nasi tau. Kita try rasa directly macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Ni takut nasi dah tau. Pedas dia main ujung-ujung. Yang ni tak patut tak banyak ampun main rasa. Kaki makan pedas. Ni pedas rasa. Batuk ni. Minum tu. Kalau apa tengok dekat sini ni rasa muka aku nampak berpeluh. Bismillahirrahmanirrahim. Macam biasa kita ambil yang ni sampai sikit. Kita satukan menjadi macam ni. Tambah sikit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambal Top Global. Ayam gepuk Top Global. Cap ni akan tambah lagi. Cap ni pun manis elok. Kena semua. Komplit manis, masam, masin, pedas. Ayam gepuk, sambal Top Global, pedas meletup. Dekat ayam gepuk Top Global ni hampa boleh refill nasi ni dan juga sambal ni banyak mana pun tak ada masalah. Sekali hampa bawa pinggan yang buat makan ni refill dekat tempat hampa nak letak makanan hampa tu. Tapi bagi habis dulu dengan tak habis pedas dah. Tapi yang paling penting sekali dengan RM14.9 tu set ni dia main sekali dengan minuman. Hampa boleh pilih lah sama ada nak sirap ataupun teh ais percuma. Ayam gepuk, sambal Top Global, pedas meletup. Banyak menu. Kenyang kena extra pedas tak pedas. Kepada hampa semua pekat-pekat nak rasa aku pun beli bungkus lagi buat balik. Mana kata tak puas lagi. Jadi pekat-pekat main di semua outlet ayam gepuk Top Global. Bye bye. Jangan lupa datang ke ayam gepuk Top Global Pedas. No spicy, no fasting. Asik.